5 tahun aku jadi ibu untuk anak tiri aku. Tapi depan cikgu, dia kenalkan aku sebagai Aunty Arya. Masa tu aku dekat sekolah dia. Hari Sukaneka. Aku datang awal. Siap bawa air, tisu basah, baju spare. Semua benda yang aku selalu bawa sejak dia kecil. Cikgu dia senyum dekat aku. Lepas tu tanya anak tiri aku, "Ini mama ke?" Anak tiri aku tengok aku sekejap. Lepas tu, ditunjuk ke arah seorang perempuan dekat belakang aku. Dan cakap, "Bukan, ini Aunty Arya. Mama saya dekat sana." Aku senyum. Aku angguk. Aku buat macam tak ada apa-apa. Tapi dalam hati, aku rasa macam 5 tahun hidup aku hilang dalam satu ayat. Masa tu aku masih cuba pujuk diri. Budak tu tak salah. Dia masih kecil. Dia cuma jawab apa yang dia rasa betul. Tapi sakit dia, hanya perempuan yang pernah jaga anak orang macam anak sendiri akan faham. Aku kahwin dengan Han masa anak dia umur 4 tahun. Masa tu Han duda. Bekas isteri dia masih hidup, tapi memang jarang muncul. Kadang-kadang berbulan tak call. Kadang-kadang birthday anak sendiri pun lupa. Aku tak masuk dalam hidup budak tu dengan niat nak rampas tempat sesiapa. Serius, tak pernah. Mula-mula dia panggil aku Kak Arya. Aku okey. Aku tahu, aku bukan mak dia. Tapi lama-lama, aku yang siapkan bekal sekolah dia. Aku yang mandikan dia bila Han kerja lewat. Aku yang tidur sebelah dia bila dia demam. Aku yang ulang-alik klinik pukul 2 pagi bila badan dia panas menggigil. Yang orang tak nampak, aku bukan datang dalam hidup dia untuk ganti mak dia. Aku cuma datang sebab dia perlukan seseorang yang tak pergi. Masa dia pertama kali panggil aku Mama Arya, aku menangis dalam bilik air. Aku tak tunjuk dekat Han. Aku tak nak nampak macam aku desperate nak jadi mak dia. Tapi Tuhan je tahu. Panggilan tu buat aku rasa semua penat aku berbaloi. Aku mula sayang dia macam anak sendiri. Kalau beli baju, aku beli untuk dia dulu. Kalau masak, aku fikir dia makan apa. Kalau dia tantrum, aku sabar. Kalau dia sakit, aku yang gelabah. Sampai satu tahap, orang luar pun ingat dia anak kandung aku. Dan aku tak pernah betulkan. Bukan sebab aku nak menitu. Tapi sebab dalam hati aku memang rasa dia anak aku. Tapi semuanya berubah bila mak kandung dia muncul balik. Mula-mula aku cuba jadi matang. Aku cakap dekat Han, tak apa, dia tetap mak kandung. Anak ni berhak kenal mak dia. Aku sendiri yang tolong pilihkan baju cantik untuk anak tiri aku pakai masa nak jumpa mak dia. Aku sendiri yang sikat rambut dia. Aku sendiri yang cakap, nanti jumpa mama, behave, okey? Aku ingat aku kuat. Tapi bila mak kandung dia mula datang balik, aku baru sedar. Kasih sayang yang aku bina bertahun-tahun masih boleh kalah dengan darah. Perlahan-lahan, anak tiri aku berubah. Kalau dulu dia cari aku nak ikat rambut, sekarang dia cakap, Mama kata style ni lagi cantik. Kalau dulu dia peluk aku depan sekolah, sekarang dia lepaskan tangan aku bila nampak mak kandung dia datang. Kalau dulu dia panggil aku Mama Arya, sekarang dia mula panggil aku Aunty Arya balik. Aku ketawa. Aku cakap, tak apa, ikutlah selesa. Tapi setiap kali dia panggil aku Aunty, aku rasa macam ditolak keluar dari rumah yang aku sendiri tolong bina. Yang paling sakit, bukan dia panggil perempuan tu Mama. Yang paling sakit, dia mula malu nak pegang tangan aku depan orang. Hari Sukaneka tu, semuanya jadi jelas. Aku yang daftar nama dia. Aku yang beli kasut sukan baru. Aku yang gosok baju rumah sukan dia malam sebelum tu. Aku yang bangun awal, siapkan roti telur. Sebab dia tak boleh makan berat pagi-pagi. Tapi bila cikgu dia tanya siapa aku, dia jawab aku Aunty. Mak kandung dia pula baru sampai. Pakai cantik, bawa satu beg hadiah kecil, terus anak tu lari peluk dia. Aku berdiri dekat tepi padang, pegang botol air yang aku bawa dari rumah. Tak ada siapa nampak aku masa tu. Atau mungkin semua orang nampak, tapi semua buat-buat tak nampak. Balik rumah, aku diam. Han perasan. Dalam kereta dia cakap perlahan, Arya, dia masih budak, dia confused. Aku angguk. Aku tahu, aku tak marah budak tu. Tapi lepas tu, Han tambah satu ayat yang buat aku terus pandang luar tingkap. Lagipun, dia tetap mak kandung dia. Aku tahu,
Han tak berniat nak sakitkan hati aku. Tapi ayat tu buat aku rasa macam semua benda yang aku buat selama ni ada had. Aku boleh jaga. Aku boleh sayang. Aku boleh berjaga malam. Aku boleh pergi sekolah. Aku boleh jadi orang yang ada waktu semua orang tak ada. Tapi bila sampai bab tempat dalam hati anak tu, aku tetap orang luar. Malam tu, anak tiri aku masuk bilik aku. Dia tanya, "Aunty marah ke?" Aku tengok muka dia. Aku nak cakap, "Mama sedih." Tapi aku tak berani. Sebab aku takut kalau aku panggil diri aku Mama, dia rasa aku paksa dia pilih. Jadi aku cuma senyum dan cakap, "Taklah, Aunty okey." Lepas dia keluar, aku menangis sorang-sorang. Bukan sebab aku nak rampas anak orang. Bukan sebab aku nak lawan mak kandung dia. Aku cuma penat jadi orang yang hadir setiap hari tapi tetap boleh dipadam bila seseorang yang hilang bertahun-tahun tiba-tiba muncul balik. Sekarang, aku masih jaga dia. Aku masih siapkan makan dia. Aku masih tanya homework dia siap ke belum. Aku masih risau kalau dia batuk malam-malam. Cuma bezanya, sekarang aku dah belajar jangan berharap terlalu tinggi. Sebab kadang-kadang dalam hidup seorang anak, orang yang membesarkan dia belum tentu orang yang dia pilih di depan dunia. Jadi aku nak tanya, aku ni terlalu berharap untuk dianggap ibu? Atau perempuan yang membesarkan anak orang pun sebenarnya layak rasa terluka?